Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 215. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujibu lahu aidan al-wahdaniyatu idlaw kana ma'ahu sanin fil uluhiyati lamaftaqara ilaihi syai'un liluzumi ajizihima hainaizin kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu ta'ala. Wa yujibu lahu aidan al-wahdaniyatu idlaw kana ma'ahu sanin fil uluhiyati lamaftaqara ilaihi syai'un liluzumi ajizihima hainaidin kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu ta'ala. Dan hanjen hanna pula baginya Allah, dengan karena Allah na bersifat dengan iftiqar, dan mewajib pula dengan Allah bersifat dengan iftiqar, wajib pula baginya Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Ilat yang pertama apakan menyo Allah Ta'ala na sifat iftiqar, maka Allah harus ahad. Andai kata memang Allah Ta'ala nakan ahad tapi na yang sanin, di mana na sanin di dalam bentuk uluhiyah, sungguh kira-kira mahajat juga Allah Ta'ala. Laftaqara ilaihi, sungguh kira-kira ji hana mahajat kepada ji oleh syai'un. Kenapa menyona sanin hana mahajat syai'un? Karena adalah luzum ajizihima, karena jelah ji iaitu lemah bandua kanyan. Iban mungkin dinyatakan lemah dan hana mahajat, padahal Allah ka bersifat dengan iftiqar ilaihi kullu maswa. Dalam penentuan dilikut bahawa Allah punya dua sifat. Yang pertama sifat istighna, dan yang kedua sifat iftiqar. Nyan salah satu daripada lampadi-padi macam beri pengertian kira-kira makna ilahun atau makna Allahu. Yang yang gekun Allah sabuh zat, iaitu yang mahajat kepada alat dronian li bandum dan hana mahajat dronian kepada orang kapur. Gekun tu la mustaghniya an kulli ma siwa wala muftaqira ilaihi kullu ma'ada illallah. Jadi makna la ilaha sama dengan ji la mustaghniya an kulli ma siwahu wala muftaqira ilaihi kullu ma adahu illallah. Artinya apa? Sifat yang na bak sifat zatnya, sabuh zat yang bak zatnya na sifat iftiqar kullu ma adah ilaihi, dan demikian pula nan istighna dia an kulli ma siwa. Dan nak minta dua buah sifatnya empat yang na hana tapat na api yang na, terkecuali yang na sifat tersebut adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Menyamanan makna la ilaha itulah kira-kira ji la mustaghniya an kulli ma siwa wala muftaqira ilaihi kullu ma'da illallah. Sama dengan pemana ini adalah mengaku pegah lagi bentuk kejadian. Karena yang robot yang istighna an kulli ma siwa hanta dema menyokan ba Allah, yang iftiqar ilaihi kullu ma'da hanta dema menyokan ba Allah. Mengingat yang na adanya cid ba Allah Taala, istighna an kulli ma siwa yang na ba Allah, iftiqar ilaihi kullu ma'da yang na ba Allah, deka gadanya mendang putra hukum pegah lain hana dapana yang na hinan. Artinya yang na iftiqar ilaihi kullu ma'adah istighna daripada kulli masiwa pada yang na cid ba Allah Ta'ala mendang. Apabila ba Allah Ta'ala mendang yang na tika gadanya dalam takhil la ilaha illallah pegah kuat yang na bakso yang na tenyan pegah, bakso yang hana tenyan pegah. Yang robot bakri ba Allah yang na dua puak, bak yang kan Allah hana dua puak tenyan. Jika katanya hanya mengaku hinawa yang na, hinawa yang hanan. Kan tugas katanya pinah danyan banyo yang na hidi. Dan kan tugas mengaku nyo yang na hinawa. Punya tugas katanya mengaku yang na.
Dan tugas mengaku tugas dia mengakunya hana sama dengan nyan kenyan tugas dia. Tugas dia mengakuna baknya na, mengaku hana baknya hana. Wata mengaku istighna an kulli ma siwa iftiqar ilaihi kullu ma'dah la ini ba Allah tepatan. Jangan la ilaha yang tah yang la. Yang tah yang la. Yang lagi adalah yang iftiqar ilaihi kullu ma'dah. Dan istighna an lima siwa batpah yang la nyan hana terkecuali yang na dengan billah. Nah itu demo no. Menyamanan dah yang dapahna dah yang na nyokon nyok dah heroi. Pada heroi nya makna itu. Karena makna kan menyatakan dah yang aku yang dapahna dan dah yang hana. Yang robot yang dah dakuina yang dah dakui hana. Wadlah dakui Fat dakuina iftiqar ilaihi kullu ma'dah dan istighna an kulli ma siwa bakso yang na fillah. Kemudian yang kan ba Allah Taala na dua punya hana menyonan dan mengaku na dua punya hanya ba Allah dan hantagai mengaku na dua punya ba yang kan Allah. Sehingga menyonan makna la ilaha bukanlah penafi. Wujud makna la ilaha itu mengaku nafi dan mengaku hana. Wata yang dakui hana. Hana sifat istighna dan hana sifat iftiqar selain daripada Allah Taala. Dengan kata lain terbalik, pada yang na itu istighna iftiqar fillah. Adapun menyebabkan Allah Taala na istighna hana, na iftiqar hana. Jika katanya bakri mengaku hana bak yang hana dan mengaku napak yang nan. Menyolagannya kira-kira jih makna jih hana di tukang gedanya adalah tukang gedanya urang pujud dan gedanya urang pu memang pate. Tetapi puji tugas gedanya mengaku kiban yang kate dan mengaku kiban yang kajun aku. Tugas gedanya kan pujud dan kan pate. Sehingga menyamuna makna jih hana becut pihak engkau. Tapi menyo tukang pasir dan tukang pujut adapun tukang pasir yang dalam pasir, tukang pinah yang kana nyohek. Mana tukang pasir yang dalam pasir kiban cara dak fikir busiro Tuhan. Kiban cara dak fikir bena ni pada Tuhan, nyo sehek engkau. Kiban cara dak fikir anu bena ba Allah. Kiban cara dak fikir sifat kudrah radah mana ba Tuhan. Kan itu. Yang nyawa kericit bag dan nyawa kawanan aku. Puatranya kena ba Allah Taala iaitu 1 sampai 20 na. Puatranya kena ba Allah Taala daripada 1 sampai 20 na terus ni sempu tagai. Nyawa mengaku na, nyawa mengaku hana. Kawan. Baru tingkat tu kiban mengaku na, kiban mengaku hana. Yang kai betul lah nak kono. Nak tengok tu. Wujud idam bakam mutakalim na ba Tuhan. Nah, ketika kena puatra nyawa kenya kali kan wadanya hana ba Tuhan Adam lumoh bulan boleh hana ba Tuhan kag danyo hana kan tahu nyenan sebenhan baru termasuk kata muwafiqu lil haqqi kibanna yang na ba Tuhan kiban kudrah yang na ba Tuhan kiban nyo yang na ba Tuhan kiban tutu yang na ba Tuhan nyo lagi nyo nya kebenar dakui yang hana ba Tuhan bakri anu hana ba Tuhan lemoh hana ba Tuhan kongsi kiban hana nyanban hana nyak lagi dakui. Jadi barang hana dakui hana lagi hana. Barang na dakui na lagi hana. Apa ini? Yang hebat ni. Yang hebat mita kibanna ni ko. Ya bak mita kibanna barang na nyo yang he. Bak mita hana bak barang hana nyo he. Untuk na dan hana he ni ko. Sebab kan ni untuk kami untuk na ni ko. Puatra yang na kan dia untuk kami cah supaya na puatra yang na kan dia untuk kami pinah jaga dah tu. Tugas kita nyo sagai bakri, baklun nyo na. Tapi ke kiban na yang na baklun nyo cari sagai. Baklun nyo hana, kiban hana yang na baklun. Kerja na hek sama sekali ni tu. Jadi menyonan le kita nyo barang na adalah takui na cuma bak kita nyo tamicah kiban na. Bak barang hana takui hana tinggal kita nyot tugas kiban bentuk hana. Ya. Kah sudah. Kiban na niku, na dua macam. Kiban hana, hana be dua macam niku.
Secara garis raya untuk dijawab. Baik fikir kek-kek heran aku. Na dua macam. Sabah macam na menau, sabah macam tu na medi. Hana juga dua macam. Sabah macam hana menau, sabah macam hana, sabah macam tu aku. Menyamanan kiban na aku. Hana ada dukri kiban na baduhan aku. Hana ada dukri kiban hana baduhan aku. Ya bisa gak handphone aku. Paklicit kiban na yang kan baduhan aku. Na yang kan ba Allah kiban. Hana yang kan ba Allah kiban aku. Nyok handphone aku. Jarang ba urang, jarang ba Tuhan. Kenyataan aku. Tiga ba urang, tiga ba Tuhan. Dan periksa kiban tiga yang na ba Tuhan. Baik periksa kiban tiga yang na ba Tuhan aku. Periksa kiban tiga yang na ba urang. Mau? Dan periksa carang yang na ba Tuhan. Hana dukri. Periksa kiban carang. Periksa kiban carang yang na ba urang. Mau kiban carang, pajan na carang aku, baik kiban carang aku. Pajan na carang ba urang. Begadeh bangai ya. Yang kedua, baik terus bangai ya. Begadeh bangai nyat terus. Ya terus carang. Ada carang kaidang pun syarat lawan mah. Baik terus bangai sekali takut. Takut gadah carang ke mana ko? Ya kau nak kan? Begadeh bangai le nyat terus carang. Baik terus bangai takut. Ya kedua pun aku. Minta caranya itamang, minta cara begadah nako. Jangan cara buat urang begadah bangai dan cara buat urang baik terus. Cara buat Tuhan kalau lagi nyai kawin. Kan. Nya nak payah 20 boh bukan juta nako. Sabar kasih nako. Sabar sih nako. Nah bagdanya pakai nyanyi biminah le hana. Nah bagdanya juga ada jaga sekali baik terus. Pakai biar pakai, tak ada boleh kata pakai biar pakai. Sebab dia nak 20 aku. Mumpung nak 20. Mumpung 20 aku. Nah cara na bangai aku. Nah cara na bangai, na dua, na tiga, na lepe, na. Maka menyuhan nak gadah sabah, antro sabah. Ba Allah dalam di bawah na aku. Sabah kata. Putranya na, ana. Wah, putranya na Tuhan cara bangai. Nak dia ada payah terus, nak payah pinah dah pun. Nak payah pinah barangnya hana. Nak payah jaga baik terus. Nak ribu ya. Thai pui mana. Inilah yang ditulis. Wujud mutakalim itu na ba Tuhan. Lawan wujud daripada Adam sampai itu Johana ba Tuhan aku. Jadi menyonan kata teori na Tuhan na urang na. Kiban na ba Tuhan kalau doa nyoban. Kiban na ba urang kalau doa nyoban. Tuhan yang kanatnya kiban yo kagak coba nako. Yang lebih kele nako. Tuhan yang hana sang urang kiban nako. Kan nyocok coba. Nak trek dia ni. Menyanya rumah tecok nak trek pun. Kedanya buat mudah-mudahan begas semua kurang awamnya hana buat bersurau pi. Menyanya tajuk nak je bang dengar aja nako. Dia je nako. Jadi yang kena pegang rumus dia tunggu pegang rumus dalam kitab, itulah rumus yang carikan. Menyana kesimpulan kedua je patra. Kedanya adalah netaklif hukum, netaklif hukum untuk nyakji hukum. Tetapi kedanya netaklif hukum pakri legai hukum yang kanan nako. Karena hukum wajib sembahyang, puhak kedanya nako, mengaku wajib kahwin nako. Karena hukum wajib puasa, tekan kedanya mengaku wajib puasa nako. Kiban cara puasa. Yang ditip nyoban cara puasa. Tamurnonya yang kaman nako. Jadi menyonai danyo kon kira-kira tamita untuk na. Kon tamita untuk na hana. Tamita barang yang kanannya yang kiban na. Barang yang hananya kiban hana nako. Supaya ada dukri bakrinya cara mita tapi ada kiban na yang na ba alam dan kiban na yang na ba Allah. Kiban na yang na ba danyo dan kiban yang na ba Allah. Garis dasar dia Allah hanya sang urang. Au kata demu nyoban yang na ba urang, baik kami kiban yang na ba Tuhan. Anda demu nako. Karena Tuhan adalah dalam posisi wujud. Setiap barang yang wujud itu kalau ada dia urang maklum. Yang tak maklum le dia barang yang barang yang na. Anda mohon. Nam phone
Kita nyo dah mupom barang yangดื้อbarang yang nah ada mupom aku. Itu orang aku. Ada dia capli tu tak doa tu. Ada dia capli tu. Nyo panjang becut nyo sedang nyo bu. Keung tak doa tu. Tiban keung baca pli raya, tiban keung baca pli umur macam tu tiban keung ni. Nah. Tapi jangan doa. Nadu. Ya. Tawah nadu. Allah nah. Apa je tanah hati karena nadu tu. Ya nan pedih le Tuhan rau nak tanya aku baru pedih ni ko. Cuma Allah nak pedih. Oh kan rau nak pedih ni ko. Ni pedih berkecil, ni pedih tu buat ko. Keun tu dih Allah dengan asal. Dih Allah dengan bekas buat ko. Maka karenanya ke Allah ni pegat na sifat Tuhan sifat semuaยืด Ada ni pegat Allah Taala na sifat semuaยืด kalau tuan pegah nak kaduri long. Ada lu mah sadron long hana kena ni ko. Pekat. Karena hana bahan ke kena ni ko. Ya. Man puat lagi kalau mentang ke balon tu mengat di long aku. Oh na Tuhan lagi. Cara lagi Tuhan. Aku keun tu nyo nan ba yang na asar inan ke keun na dengan Tuhan. Nyo kata urang tupi niku. Ya kata urang tupi niku. Bapa yang ke ba nyan Tuhan itu. Ada ke mulain nyan Tuhan aku. Putra nyan Tuhan. Dawat Tuhan di hinan atau tanana Tuhan tukang pedih tukang pegat. Dia orang je boleh hubung aku. Yang mana? Kita nyoh hana rawate, dia hana hana deng. Dia orang je hana mencede rawate ngenan. Kata dia orang je adalah geduri Tuhan bintuki. Kita nyoh dari Tuhan bin ilmin. Dia dari ngan dengan agak sedepo di dunia kita depo ngan gerasan. Sama dah orang depo capli keung, orang rasa capli keung. Gak rasa orang rasa capli keung. Cuma elok beka kerasaan aku, hantam nak capli ngai bi ke mana beka kerasaan aku. Mami yo beka kerasaan dia orang pergi capli, nya ada balik aku. Le orang hendak pergi capli ke beka kita orang rasa ke dapat teh itu. Ada beteh itu. Inilah makam tinggi, makam gede yang paling rendah itu. Nya makam tinggi dah bukan dah hikayah, nya ban makam tinggi. Kan gede yang dukah hikayah ba makam tinggi niku nya ban salah. Nya ban ke keun makam tinggi, nya ban ke keun. Lagi dah pegah nyobar Rasul. Dia dah pegah nyobar sifat Rasul. Kita nyobar je ke Nabi ni. Tak jadi Nabi kan aku. Karena dia dah pegah sifat Nabi. Oh nya Nabi Muhammad je. Karena dia dah pegah sifat Aulia. Long Aulia ni. Dia tak terung Nabi. Dah. Penyonan dengan karena Allah Taala bersifat istighna dan iftiqar, maka dengan sendiri Tuhan harus ahad. Ya. Cuma Tuhan na sifat istighna iftiqar pakan cebu ahad. Adakan ahad pun ada jadi na. Ni ilat dia niku. Pun ilat dia niku yang bahwa munyo Allah Taala hana ahad. Cuma beda fikir kiban munyo Allah hana ahad, beda fikir munyo Allah Taala hana ahad. Makna ahad dia pun negara niku. Beda fikir munyo Allah Taala hana sirra bakri. Menawa man dak kemenan bakri. Baiknya panjang saya pegah niku. Mana ahad pun sah niku. Makna ahad bahasa niku hana ta'addud dalam hitungan, hana ta'addud dalam bilangan. Jadi yang mono-mono ba'donian baru ahad berbekna kamu tasil, bekna kamu pasil. Bahasa kek tahu niku. Bekna kamu tasil, bekna ta'addud dalam hitungan. Bekna kamu pasil, bekna ta'addud dalam bilangan. Keban niku katanya. Lain bahasa niku. Makna bekna dalam hitungan, bekna bahan untuk dia satu. Bekna bahan dalam bilangan, bekna satu lagi nyahana batak, nyahana bahan nasid. Menyonan makna ahad bakri, putra bahan baku dia Tuhan. Hana Tuhan nah. Pumana serotu ahad dalam hitungan, bekna serotu yang na hana bagan baku lagi Tuhan na hana bahan baku. Yang apa menyonan wujud Allah hana payah urung pegot. Wujud Allah hana daripada bahan pun pegot sama dengan Allah Taala itu kan jisim. Menyo Allah kan jisim sama dengan hana susun. Menyo Allah Taala kan jisim sama dengan hana payah susun. Menyo hana payah pegot sama dengan hana payah urung pegot nangko. Menyo manan nyan banna Tuhan. Menyo Tuhan hana tanyo hana mahajat tiga pokoknya. Pakar hana mahajat digau kepada gonyan karena ada tajaulah ebinan ko.
Nah dua Tuhan nyo nah bahan baku anak ibarat nak terus tu. Man soalnya jak kenal, soalnya rakte kenal, soalnya jak kedai, soalnya kedai ni. Jadi anak iftikar. Iftikar dua-dua orang ke iftikar ke dia ko. Ubena kita yang jak menoi lemeh bab pemah bab Allah ruabu. Babu nak sipu iftikar ke? Iftikar benar tu. Kedai. Mesti ada iftikar cik, kedai. Iftikar cik yang mendum kena ni ko. Berhubung masa bocah 20 buah daya, anak musibah dayanya kerja ni ko. Yang ba Allah Taala tahu ada yang nak cinta terhadap yang ke pada anak. Jangan mana iftikar. Menyawanan, menyuhana ahad Allah Taala naku. Ikna madu rumah jaganya. Anak tu. Mamnya sempat urus Mekah tu mahai baju. Ya ada belawan apa belawan lain mana memang 4 kemudian belawan mahai ni. Beginilah nyo nang keun nyo dapat mesti orang kau keun iftikar Allah Taala dan keun istighna maka pada Tuhan ada kepegahkan kira laju itulah nyo keun hukum dengan lazim. Han mau tidak mau dia mai tinggal tu. Maka keun tu apabila kata pegang Allah Taala dalam matan di sini iaitu iftikar Allah Taala kepada alam mabi'ud dan istighna alam Allah Taala daripada alam mesti maka Allah Taala itu mesti wahdaniyah itu. Shin qad taqaddama laka fi burhanil wahdaniyati anna wujuda an ya pun lihat qad taqaddama laka fi burhanil wahdaniyati anna Nak yang kau mana tulisan ni? Anna wujudan. Kiban dua mana? Nya lagi tulisannya kiban dua mana? Allah Nyan BO itu dua. Nah, baik dua salah ni. Alih con thao liko tu. Ya, nyan ke pas salah ni tu. Nyan belenya hana ni tu. Belenya hana salah dua je ngoi. Nyan kan. Pulam hana je ni tu. Nyo kena ni salah dua ni. Orang kata salah dua dawai dua liko sama dengan dijikan kau ke kakak liko tu. Hi ni ku. Nyo ke bahi ni ku. Bahi saja salah. Baru itib ilahun anna wujuda ilah. Ilah lain aku. Tapi dua dah sama anna wujuda lahu pada ke ni ku. Hanya trip babi punya banyak pada ni ku. Trip kan malam nak udah ini umpoy itu umpoy. Hanya kun salah dua betul. Berat dua likut. Menyawanan nyo ke menawa kira-kira bak draw buat baik salah, bak dengar legap baik salah. Drobut nak salah, antai dengar legap nak salah. Menyawa drobut baik salahnya je ngui kita nyawa, antai dengar legap baik tentang salah, baik kira-kira dia cagap aku. Nak boleh. Ci meratib baik dia cagap bagi ngui kita nyawa aku. Tak meratib kita nyawa meratib bagi ngui gap baik dia cagap aku bah. Mana fikir dia cagap pun gopok kita nyawa. Anjur aku. Ngawak tanya dah syagau dia je ni ko. Bukan. Dalam ratib la ilaha il. Yang hanya ni dia dengar ligau hayat tu. Uka boleh kot. La ilaha il. Dia syagau ni ko nya hail ke kena il. Panai dia hawa ke hawa boleh kot. Menyonan bebek dia syagau la ilaha il nya kau betul ni ko. Pat tekanan suara bail baik tekanan suara bahan aku ada hinal dekon tapi haid dilullah kira-kira haji kan kira-kira haid ilji niku tapi dia dengar ligap la ilah si putuh nak mah aku la ilah haid yang dengar kiban tulisan aku la ilah haid yang mana niku drobut betul drobut salah urang dengar betul lah. Jadi baik nanti kan aku punya diunduan aku. Pakai tekanan suara bak draw aku. La ilaha itu satu. Kemudian ilah aku
ก็ลาอิลาฮะอิลmakana kamu nak mengeu bakri pandai je kana betul dengan kana mengeu bakri kita mengeu yang betul betul ni. Jangan karena menganggap karena biasa itu sudah betul, tapi tolong biasakan dengan yang betul. Jadi mana ada kenan ni? Baik melek, baik tajam, menyut tajam terkul behal lalau nako. Jadi mana dalam dikit bakri la ilaha illallah. Nyot takut tentang ha'il. Bakri kit la ilaha illallah. Yang kiban rekan. Nak dia ada ha'il. Ada banjiri menang pun jadi salah kan gunanya kan jadi salah ke mana bagon. Kan ada terjadi salah ke mana bagon. Perbaiki sakai kawe yang bagon. Kan yang ke anda terjadi menang ke mana bagon. Baik menang anda terjadi menang. Anda terjadi salah ke mana bagon. Apa betul ini? Macam betul lah nak menang. Betul bak kena nyokeun betul bak orang dengar baik. Long betul keun orang dengar kan menang aku. Jangan nak ke menang aku. Akan ke menang. Abu menang keun aku. Nyok ada cara nyo aku. Padahal dia bukan menang aku. Nyok yang ke menang orang aku. Jadi berkericit. Ada dengar ligau baik salah tiru tu karena dia nampak tiru ligau aku. Dan nyok nampak tiru ligau aku. Dia nampak tiru ligau begleh dia nak tiru tu. Kepegah dia ulama dia mana nak la penan la fi jubati ilallah hana lengan tolong yang na Tuhan aku. Yang tahu pegang laisa fi jubati ilallah. Jadi kat wali keun. Yang menyo keunnya jem betul ramai tu. Hanya dengar betul nya. Betul ni ko. Yang guna maksud tu. Jadi menyonan kita nyawa tukang qudwatul ummah baik kira-kira icok contoh takut kira-kira jin dia dengar le takut salah baji kita nyawa keun betul tapi dia dengar ligau tentang la ilaha illallah la ilaha illallah haid tentang tu macam kan menan bagi dia nonton aku doa kuliah laku dan berarti nak ada terjadi di kampung tiban. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batilaka. Yang Nabi yo ko. Innal batilaka nadahuka ko. Yang jadi setiap Quran memang gaya keempat. Innal batilaka hana innal batilaka ko. Innal batilaka nadahuka ko. Sama karena Nabi yo innal batilaka ko. Yang mangga seot nadahuka tu kata tu. Cuman Abu kan nyamun terdengar salah ko. Memang menyerah ke mana berkeri ubat aku. Hai, baik mana keun aku telah long dengan dia roy. Liu tak pegang mentang lagi tak. Yang baglah aku. Yang aku kalah hinan ke? Yang aku kalah. Humana qaddama laka anna burhanal wahdaniyati anna wujuda. Yang berjadakin anna wujudan lahu nuku. Salah yang mana nuku. Anna wujuda ilahin sanen. Ha kaidah nuku. Berak likoi cik dua lingan aku. Anna wujuda ilahin sanen lahu yastaldimu ajsahuma ma'an ittifaqan au ikhtilafan wal ajid la yujad syai'an fala yaftaqir ilaihi syai'un. Dilikut kalau Nabi bicara part pembicaraan fi burhanil wahdaniyah tentang hai memberi penjelasan, memberi bukti dan analisa yang menyangkut analisa syarih buku pengertian wahdaniyah. Kuadra penjelasan dilikut anna wujuda ilahin, bahwasanya na Tuhan yang menduakan baginya. Bahwasanya na Tuhan na anna wujuda ilahin, bahwasanya na ma'bud bil haq, yang ma'bud bil haqnya yang dia kesanan lahu, yang dia kemenduakan. Maka dia menduakan na siratu yang nyanjit kedua, na yang siratu tinggal nyanjit satu, itulah sanil lahu. Karena makna wahdaniyah la saniyah. Kalimat la saniyah kan na siratu. Maka ini tidak ada yang menduakan. Tidak ada yang menduakan ada kala pada satu, tidak ada yang menduakan ada kala pada dua. Tidak ada yang menduakan dalam hitungan, tidak ada yang menduakan dalam bilangan. Apa yang menduakan itu? Bahan timpan, tepung, pisang.
Nyentah yang menduakan aku. Lain pada depung dah menduakan. Dan kini depung hana bahan dalam lain aku. Pisang nyom menduakan. Ke berada sebab nyom kun menduakan. Menduakan pada satu. Tak. Kemudian ni ke berada satu kira-kira ji. Satu aku. Dia menduakan pada dua. Yang mana sanellahu tidak ada yang menduakan untuk kejadian dan tidak ada yang menduakan pada yang terjadi. Menyolah ganyo bakri. Menyolah ganyo dipegat oleh diku yang bahwa menyogekeun yang menduakan baginya Allah Taala ujung bakri yasalimu ajizahuma. Yang berdua ke lemah tu. Puan dua lemah, tepung lemah, lemah tu. Tepung lemah, pisang lemah tu. Pupul lemah tepung tu. Dah pegat tepung mentang dia ketimpan. Dia ni kena memudah ke kan. Nyacin pegat di puan sama. Pegat di puan sama. Cok tepung ke remah tu. Lemah je. Mana lemah je hanya ketimpan. Dah cok pisang mentang remah. Kalau cekin putra kecil pisang mentang. Bukan pisang goreng, bawa kedok-kedok tu. Jadi dia melemahkan dia ni. Yang melemahkan dia hanya satu dengan dua hati. Dan yang kedua mana melemahkan karena ipan nasratu ada musibah banyak. Jadi memang sanellahu bukan hanya satu di luar, tapi satu dalam hitungan, satu dalam bilangan. Menyo Allah Taala yang menduakan bagi dunia akan laju banyak nak menduakan bandua lemah, pisang lemah, tepung lemah, lemah. Alanya tiga lemah dia ketimpan, timpannya hana musinya yang baju, dia baju seperti lain aku. Maka panjang lemah bandua ke ma'an au idfakan. Ante hana lam tabuh tu timpan lemah badan atau kamu klaim aku. Ma'an au ittifakan au ikhlafan bandua lemah ittifakan au ikhlafan. Gempakat bandua ke lemah lalu menyokaru lebih lemah. Bandua ke lemah gempakat timpan hana apa nak pisang hana gelas ni tepung hana gelas lemah je. Pakal lemah dasar kan jih lemah tu. Man kemudian ittifakan kalanya ante ikhlafan lebih lemah. Menyomanan katanya orang katanya pi ada tempakat berhasil buat maka baknya tetap lemah. Menyodawa lebih lemah. Jadi menyatakan bubut Allah Taala bakri yang kejit hanjit naur lain menyonaur lain Allah Taala hana tiga lemah. Menyotuhan pi lemah kita nyopi lemah pun dia minta lemah baru lemah. Sabar lagi dia minta lemah baru bangai tu. Paling-paling yang menemukan lemah bangai yang menemu balik tu. Damah daripada bangai roda yang kena sekadang ni. Okey, tinggal nencin nekul abu tapi. Baik purno salah kau reung macam masalah macam ada salah reung. Segak betul-betul. Baik salah purno ke gop, mudih jino yo kalau purno peut dah urang salah, banda purno kan nasib dah urang salah. Wak salah kan salah ji, salah ni orang. Segak bahasa tu. Pakai cik purno yang betul. Yo kalau dia ji bangai banda purno betul kan ada yang betul ni ko. Yang Sidra Rasulullah tu hana dua Muhammad ni. Alanya karena ada nabi betul pada dua orang betul kan. Sama dunia orang betul. Pakai kayak mana? Karena Sidra Rasulullah yang pegah betul, lahirlah betul dia jauh lain. Punya kebetulan bersatu hana tim kuat, apa lagi berselisih. Wal ajid la yujid syai'an wal ajizu la yujidu syai'an. Punya orang yang bersifat dengan kelemahan dan lemah pasti tidak akan menjadikan sesuatu. Mam yang dah pegah punya orang lemah hai pegah sesuatu alam yang kan ajino nah Tuhan lemah sulit. Punya menan punya yang lemah siapa hai pegat punya hai pegat bakri la yaftaqiru ilaihi syai'un bantu hana perle. Jadi mau tidak mau perle kepada Allah Taala bahkan karena Allah Taala hana lemah. Makna hana lemah bakri puatra yang nenek perijat barang yang dalam posisi Adam sanggup. Puatra yang nenek perijat dalam posisi barang yang kamu wujud sanggup. Puatra yang nenek ibka atas wujud barang yang kamu wujud sanggup. Puatra yang nenek ibka atas Adam barang yang Adam sanggup. Itu dana Tuhan kuat. Barang yang kanan nenek berdedak atas na Tuhan bukti syurga nak pegat hana nak pula sampai kiamat ini pun Adam macam Adam nanti. Pun pada Adam, hana nak pegat macam orang dua buah di Tuhan melipun jin nanti sampai kiamat. Betnya ke ibakah Adam macam Adam.
Kemudian dia ijad barang yang mentang dalam Adam. Sanggup, jangan kan pegat. Dia pegat, dia pernah naik Adam barang kamu wujud. Saja baru meninggal. Jadi macam inilah terbukti yang bahwa Allah Ta'ala itu penuh dengan kekuatan. Apabila penuh dengan kekuatan, layak Allah Ta'ala yang iftiqar dan layak Allah Ta'ala istighna. Kaman dalam ingatan. Sudah satu. Wa yukhadhu minhu aidan hudusul alam bi asri. Wa yukhadhu minhu aidan hudusul alami bi asrihi. Dan dapat dipahami daripadanya istighna iftiqar Allah Ta'ala pula. Dapat dipahami itu adalah tidak abadi sesuatu alam dengan keseluruhannya. Dengan takun Allah Ta'ala itu istighna dan iftiqar, maka bertemu lagi kita nyawa kota dapat juga kesimpulan yang bahwa posisi alam hana kira-kira jidang batal itu. Posisi alam dia akan perubahan dengan pul alam asri. Semua lapisan itu. Draw barang hana batal, sifat yang nama barang hana batal, but yang nama barang hana batal. Kan mecih barangnya ubah mentang itu. Zat barang ubah, sifat barang ubah. Kemudian juga kira-kira jumpu barangnya naji ubah. Dah contoh itu. Gedanya adalah tubuh. Sifat tubuh ubah dari ubud ke raya. Alanya ubah sifat kemudian dari ubud menogalak dari raya menogalak itu. Alanya tempat beda itu. Berjih nyawa hino tinggal bedih itu. Nyawanan adat Allah Ta'ala bakri menyukan ubah kan ubah kira-kira barang ni ubah sifat barang. Menyukan ubah sifat barang ni ubah tempat barang. Dia mana-mana pakai dia putih dia galak dia bawa kaya yang keris aku. Ada Tuhan hang galak bawa kaya keris aku. Galak makanan lemah aku kan. Dia putih mangat aja hinan aku. Bang Tuhan baca berada hinan ke kedai ni. Pakai. Itulah sekali rubah dengan. Dia putih menyukai hinan aja ia. Apa hinan aja ia? Aja ia bermai-ramai kira-kira poh cakra bila malam hinan duduk je bakal pere aku. Bang balik boleh baca tu. Kau beror aku. Nyan pu kana beror ke gedanya hang dia duduk dia kenan pu kau aku. Bawaan aku. Dah bukti bawaan. Ada gedanya tengah je mana ke nyangkin aku. Baik dah makan apa kata je Kau kenal aku? Kata je baju kata ni patu. Cina apa yang tengok yang mana aku? Nyanyi aku. Yang biasa ni aku tajak lain. Yang baru je kalau dah DPR kau lagi ada yang. Ciduk ni tengok yang mana? Pakon aku. Punya dah silap dah malang gendo you say. Pak Yatuk pun nak mau aku. Kak, pucin ku kalau nyentau aku. Parakan badi uron nak ketuk lu panjang lipat wapres. Yang aku nak berarti. Pak Rahmi berkat pada orang nak itu panjang ni. Ya kerong kena ke pinggang balik waktu tu berarti. Jauhnya hanya bijak kalau apa pakai ni. Dia bukan. Kan aku punya pakai jakrong hanya orangnya pulau lah istana mulangan dah hanya aku. Harus pakainya harus pakai dia. Itulah alam itu. Pakan yang pertama hana cocok, yang kedua itu kira-kira menjaga gezah dan kehormatan. Ngai jakrong kejak uluan aku pemaji. Nyan luar Korea Indonesia aku lalu peraran aku. Dah balik aku. Ante ajak kena wajah awak urus Saudi nak saya pakai ni. Mereka tukar baju Indonesia aku. Murah dah pakai bersaluk-saluk banyak tak lagi yang aku. Penyawanan adalah inilah Allah Ta'ala nak tukar sifat li Allah Ta'ala dapat faham. Itulah tanda baharu. Makna baharu hana basabah kalau kelakuan. Pon putih, pon matam, pon ubud, hana abadi maksud aku. Yang tanda berisat dah yang kira-kira yang kan baharu. Apabila Allah Ta'ala memang kata tepu yang bawa Allah Ta'ala itu mahajat, maka baru dulu. Kiban baru, urang maka Tuhan hana galak li makanan kering. Yang tanda haji Tuhan adalah kira-kira haji nasifut istighna dan nasifut iftiqar. Apabila Allah Ta'ala nanti akan pindah iga wabak katanya han nabi sifut galak ke makanan lemik bakri. Hei tu. Iga wah nale makanan keris yang galak tu. Kan dapat jauh nunggu tapi apa? Ha. Jangan Allah Ta'ala dah mahajat ya danku nabi baik keris tak nyap dia lupa jauh. Ya Allah enaton. Yang mentang lebih baik pula kasih yang buat Allah Ta'ala itu istiqar dan istighna. Maka kalimat yang tulis dalam kitab
yu'khadhu minhu, nyo juga yu'khadhu kena berah langsung. Terpaham yang bahwa menyo Allah Ta'ala bersifat istighna dan iftiqar, maka alamnya baru. Pada fikir orang hubungan aku. Tuhan nasibut istighna dan iftiqar, orang cuma alam baru. Nah, salah itu. Tapi dia katakan kaitan satu dengan satu, mula Allah Ta'ala istighna iftiqar, pada kalan Tuhan adalah nasibut mahajat mulain kerodanya, pada depu Allah Ta'ala kaya Allah Ta'ala dengan mulain, dan Tuhan nasibutnya Yeho bak Nabi karya dah itu. Lalu mau ya tangku kiban sibut istighna drawan. Kiban sibut iftiqar drawan. Ana pun mampai jadi mau Yeho tu kalan. Barakan itu ijau ino ka putih. Barakan kira-kira laganya lemah ino ka beoi. Itulah istighna. Menyamanan setiap bawaan kan ubah di Tuhan, maka sifat ubah. Menyo sifat hana itu ubah tertanda bawaan dalam ubah. Dia pun bedah jak waji ni. Antewa daji kalau jak waji mana Tuhan. Antewa waji yang sebutnya tanah nak ubah. Nyaurunya kalau ubah Tuhan. Biasa ya. Kuat tak? Banyak berkan dia galak kematian galak. Antewa kita mendak dalam ubah Tuhan. Yang bahasanya, bahasa macam tu ana makbul. Benar? Hana mencehnya nengko. Hana menjihnya ada pula entah menakan. Berakal kira-kira hana jet dalam kabu balai niku. Dalam jet kabu daya niku. Nyino ka jet kabu. Sampai 3 ngai cuk kedai malam ke 12 juga dia wawa kedai niku. Ibu kanya niku. Jadi minyak galau bah berarti dalam jet kabu niku. Nyari ke dalam jet kabu kan abu-abu ro sangat niku. Mandung mana niku. Man poin kan mana menan poin kan niku. Dan poin kan mana ka. Bandung murung balahe kacara dulu. Itulah bawaan. Nyanan menyuat Allah Taala kan ubah sifat itu tanda ubah zat. Maka lahir begah lebih hana ganggap haji mabrur menyuat galam ubah pergaulan. Hana ganggap haji mabrur galam ubah pakaian. Hana ganggap haji mabrur galam ubah perbuatan. Munyo lagi mapelahi hadis mufum ketah berjih kanya ngejak waji menekan dewa kebah menekan yang tukar buat tu nyokan tu berjih kanya ngukat gesuk dua panjang dewa gesuk waji haji tapi menekan yang mulai gap tu kap nan ke makna ubah pakaian berjih ada enho tibik luar pe nak pupole ada tahu le di ibu pe nak buat ino dele yang kawak berjih nyawa ngon inti ino nyang ngon ngeje ia takai ngon inti oh kau mina. Orangnya menawa kira-kira si pulang on beberapa barang tegap. You know han lepas si pulang on ke bawah tu. Yang kau bawa kan tu. Itulah yang yang mana yang kau nan tandai. Rasulun dan depu le nyo kan ubah bawaan sira urang penanti draw barangnya Tuhan tipu kamu ubah. Bon, lebut tolong. Lebut tolong. Kita yang ku katuha bawang pelang ku dah heun. Sang kamu cuaca katuhanya nak payah kap tu. Hana warna kulit kah? Kamu kuno neng minggu. Jadi nak kata apa tahun tu? Inilah mana ji Allah Taala itu baru alam bi asri seluruh. Mana seluruh zat sifat. Idlau kana syai'un minhu qadiman. Karena menyono alam yang musabah medang yang bersifat dengan keriman. Lakana zalika syai' mustaghniyan anhu. Sungguh bendanya hendak berlai ke Tuhan. Sungguh na demikian syai' itu mustaghniyan anhu ta'ala. Menyonan kira-kira nasabah medang alam. Daripada barang yang kada berada Tuhan bersifat dengan kadim. Sungguh barang yang berada Tuhannya adalah putra. Juga hana mahajat ke Tuhan. Tetapi tiap kali kita nyawa mahajat kepada Allah Ta'ala, ante lihat mahajat yang aku ni perkada, ante lihat yang aku mahajat kira-kira haji nama, ante kata tak kata kana yang aku baik ni perkada, ante hana yang aku kibana penan. Tiap kali kita nyawa yang kan yuk dari Allah Ta'ala pun yang yuk hana dalam posisi yang cukup lengkap. Niyuk yang aku, yang aku baik ni. Hana niyuk yang aku Nabi 3 Kemudian kalian hijau bakri, ya dan kubah Nabi Pinang. Ini berarti
Engkau ikut kerana 2 bulan kena ujian tapi ni kau. Pajan pengering kau. Kan? Kata ada dengan 2 badai kata aku kena aku lebih ujian bacun kau kan. Ada kedengaran yang tengku mah menoleh kadang-kadang nikmat malung aku. Inilah tanah hana prim dan majak kepada Allah Taala. Dan maklumi menyemenan diji dari ujian ke kuang itu ubah. Jangan naurung ubah. Kam menemu istighna Allah Taala dan kam menemu iftikar ila Allah. Kiban terpegang alamnya hana sapuna mahajat kepada lain. Sungguhna sesuatu itu kaya daripada Allah Taala. Kaifa? Kiban dan terpegang istighna wa huwa jalla wa azza alladhi yajibu ayyafikira ilaihi kullu masya. Padahal Allah Ta'ala itu adalah merupakan satu zat. Yang zat Allah Ta'ala itu hana mesti rapi. Yang kan Allah yang hana mahajat ke dunia. Ban bandum yang kan Allah mahajat ke Allah Ta'ala. Sudah. Qad arifta bil burhani fima sabat. Annama sabata qidamahu istahala adamu. Qad arifta bil burhani fima sabaka anna ma sabata qidamuhu istihala adamuhu. Pengertian yang kalian sudah pasti. Kalian dah maklumi dengan karena kalian pegang penjelasan dan dah maklumi yang kalian ikut juga dengan berlengkap dengan padi-padi bawah keterangan. Bukan hanya dah maklumi dengan sekira adalah kira-kira dengan dipaksa mantap. Dilikut kata buat tingkat katanya makrifah. Ngemput ma'rifah bil burhan. Kalimat yang ditulis diningkukan arifta itu sudah kalimat akhir. Dan maklum yang kena dilikutkan dengan paksaan. Tetapi ada yang kena dilikut kata buat tingkat burhani. Makna burhan itulah yang makna ma'rifah. I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haq. Itulah bermakna ma'rifah. Kata yakinna barangna kalagena. Tak yakin hana barang hana lagi hana. Lagi tanya tak yakin na barang na lagi na pakan tak yakin lengkap dengan bukti. Barang hana tak yakin hana lagi hana cukup dengan keterangan. Nyan barang nyan pak kada depu fima sabak. Ikut kalian na ini. Putra yang kada maklumi anna ma sabata qidamahu. Nyan kamu yang ikut. Istihala adamu. Apapun dan sesuatu yang sudah pasti barangnya itu nasiful qidam. Maka bak barangnya pasti hana sifat kira-kira ji ada. Bak barang yang pasti na sifat kidam, maka bak barangnya pasti adalah pasti hana sifat ada. Bak Allah pasti na kidam. Bak Allah pasti hana ada. Ya. Bak katanya hana pasti na adam, maka kalau dia pasti hana. Bagdanya hana pasti hana. Monyo hana pasti hana mesti pasti na. Itu pun hana pasti ni. Na mesti kaya ke sabe ni. Hana mesti kaya ke sabe. Monyo nan hana mesti katiin. Kaya ke sabe hana mesti, katiin sabe hana mesti ni. Yo nan kan lebih susah ni Tuhan baik fikir nyo hana kada le ni. Hana. Jadi kada terlalu mudah. Ada lebih mensepet nyo sabe nya biar fikir ni. Mesti bahan fikir sampai kata bah habis umur mendam sampai sampai ni. Orang meninggal tu mendam sampai. Tiba nak pasti. Alam dia tengok orang kedua kan? Orang tengok tenang ke? Ada bojong sampai tengah pintu sah bakri. Berarti ke pegai kurung sampai kaman tu. Layus adu amma yaf'al kan ni baik kata yang buat long. Cumanya lu pegai lu apabila jatuh susah kerana waktu baik ke fikir saya sampai ni. Bisa jadi pakan karena susahnya kan satu kewajiban kita waktu. Antara kamu temu raya, baik ke fikir raya tetapi kerana rayanya kan sama kewajiban kita ke. Pakrici penyawanan, antara susah, rak hati kena harapan tenang. Antara sakit, rak hati kena harapan pulih. Antara bangai, rak hati harapan jarang. Harapan hanya ikut dengan kasbi, nyawa kekun menyebatan negara ini konyol. Konyol Pak Harta aku yang mengatakan kan. Banyak hanya pekat lek kira-kira waktu lep tu, aku pernah lep tu. Nyan makan mati konyol bukan aku. Bangai ka pasti galak kecara hana murnau konyol kena preh mati bangai. Gatir hana galak minta bank hingga ke bancara kaya konyol mati bagatir. Mantek ente dah kaya aku. Keput dia minta kaya aku ini nyok yang giyu aku. Yang giyu hak nyok gatir modal. Usaha. Yang giyu bag nyok dapat melakaya aku.
Uleh terus tenang. Hana ke you dan kan buat nanya nang tinggal lang kita topi uleh nang ko. Na perle buat apa buat bumangan berbagai li. Berbagai li be he. Na perle ni. Tanya nyo perle buat berbagai li dan tenang be kita wa tetap buat ke le urang sat le urang le. So tinggal ada buat dua dengan Tuhan. Aneh tu. Aneh tu orang tepi ni ko. Yan tu orang hikam ni ko yan ko. Baik kira-kira dari Mekah hikam ke kepak-kepak tentang kiban ko. Kemudian orang hikam dua dengan Tuhan ke kerjakan ni ko. Nah perle buat keberhasil behek dua dengan Tuhan kerja. Menyontak kerja tidak waktu hek ko. Hana dia. Kepegat penjelasan dia. Dia kepegat dia ku matang ke syarah dia ku syarah. Kiban tak kerja dua, kepegat penjelasan. Idrawa urusan rawa kamu buat. Buat urusan rawa tu niyu oleh Tuhan kerja, hang tak buat tu. Bedah yang minta peng, yang ulang, yang Mekah, yang ubli, payung gaji kerja lagak, tu yang minta nak. Kabeh dua buat kali beri, yang pulang ke Tuhan. Yang dua ada kerja nak. Kita nyok usaha Tuhan beri. Nah tu sah tu. Kabeh tu. Hana se kalau ubay buat long kabeh tu yang mana. Dia ulang kalau bulan tanah kabeh, bopok kabeh. Leh tu. Hana je pada yang koi kulong. Ka mana tu? Mai hek ni nyok pada cok ku gop fikir kena nyok nak. Munyo ada berbuat sira ada bakri pula pada pi kena nyok biar nak pada pi kena nyok ku selamat peng pi buat kena nyok kai ni. Je pada hanti ngai ni. Kemudian napeng juan aku. Nyan bar banyak mana tu pi di urang. Kita nyok nan jinon aku. Tugas kena nyok bakri damang dalam usaha selesai daripada rantha tik kami. Alhamdulillah kaglah ya pun lagi dia balong tu. Menyontem beri ni Tuhan. Mana dia kan mana. Cuma Tuhan kan pegah menyokatim lah ke long terima long tuang saya kata Nabi kan. Ud'auni astajib lakum. Dalake balong long terima permohonan. Ana pegah Nabi ni ku. Dan mana pegah Nabi ud'auni mu'tikum mudulih ni ku kanan ke. Astajib lakum. Kerja merihai ni jalur lain dah dempuh nunggu. Punya dempuh jalur tak. Di urang yang kagak jalur yang dempuh nunggu. Itu yang nak hati jalurnya nunggu. Hati nak hati bakri itu hantar je nunggu. Jadi menyonan di Allah Taala akan pegah dan pegah. Miman amai saleh syirga bakri yang urusan dah. Pinah kafe, pinah maksiat, neraka belum pergi yang urusan dah. Anak hati kena nasa motu yang badron Tuhan takut. Harus badron dia pertama balik. Karena dia urung buatnya tapi ni. Takut dia pertama balik dong yang taat, dia yang maksiat dia pertama tengok kenjit badron jeut tu. Namanya jeut pandai renang hati dia ada tu. Baik fikirnya hendak pegah. Long pegah kata kami iman dengan kata long pertama syurga. Kapi kapi dan maksiat yang menghindar bak neraka nako. Nya yang pegah kamai nako. Mereka fikir lubah tengok. Sadepu punya lubah tengok jeut punya lubah. Tetapi lum hana lubah tengok karena urang akhirat kalau butuh hukum ngoko kai kau nang-nang urang akhirat butuh hukum sana. Kacil yang kalau tulis dalam bahasa lum bakri itu. Kami iman damai saleh syurga. Nya hukum sana. Kapagedah kafe kapagedah maksiat nyabek demang neraka nya hukum sana nya. Yang tu. Tinggal ngapun butuh hukum yang nya. Dan mana yang takut kan aku. Anak rakti tu layak lipun mi'at alung aku. Mana? Kita yang ibadat yakin, orang yang maksiat iya aku kan. Mahal orang maksiat kalau nanti so pulang syurga ke mana. Kita yang taat dia ragu, ada tu yang dah kalau nanti dalam syurga aku. Ini mana aku tu. Jadi bahasa harus memang lagi real baru anak aku. Kemudian Allah Ta'ala itu yajibu ayat fikira ilahi kullu masywa. Kata maklum dilikut dengan coba tingkat keyakinan. Dia akan kenkan arifta kagadah jahi, kagadah syok, kagadah waham, kagadah tan. Ngan pua baru gadah tanyan bil burhani. Dengan bukti yang kana. Pad burhanyan fi masabak. Kuatran kaya dikut. Anna masabata kidamuhu. Barang yang kapasti barangnya nakidam, barangnya pasti hana adam. Menyamanan ba Allah Taala nakidam. Umma nakidam.
Makna kidam hana sifat hana yu gelamna. Singkat kata makna kidam hana sifat hana. Diklik kan. พื่อmakna kidam yang gekun kidam ba'dron yang na taboh ya disebut. Putra yang na disebut. Nah, hana. Kemudian baru munyajidu hana yu gelamna kidam keun. Munyajidu hana ba ujungna bakal keun. Nyok kira-kira dua boh naku. Kidam dengan bakal saboh mendang naku. Maka ditulis tu ba Allah Taala na sifat wajibna, ba Allah Taala mustahihana. Gepegat tu ke adanya kidam bakar yang kana lagan tu, yang kidam bakar pedih tu. Pedih kiban hana ba Tuhan aku. Gini pegang ba Tuhan hana sifat hana. Monyo hana idu sifat hana yo gelamna kidam keun. Monyo hana mendemu dengan sifat hana dalena bakal keun. Yang penting kodra ba Tuhan sifat hana aku. Menyohana sifat hana ba Allah Taala sama dengan yang na sifat na. Menyona sifat na yang na ba Allah Taala naku. Pajang na kira-kira tiada ba Allah Taala na mutiat fi na hana. Ha tiada. Tabi-tabina. Inilah kepegang. Bahkan kerja tabi-tabina karena ba dinan tabi-tabi hana sifat hana. Idanyo potra yang na hana tabi-tabina. Bahkan kerja hana tabi-tabina karena ba idanyo kan tabi-tabi hana sifat hana naku. Bisa jadi yugulam raya ketian, bisa jadi bau ujung raya ketian, bisa jadi yugulam carang kira-kira hana je, bisa jadi bau ujung carang terus hana je nang. Nah, menyoik dah kali-kali menan, nampaklah beda puatra yang naba Allah dengan naba makhluk. Puatra yang hana Allah beda puatra yang hana pada makhluk. Falau kana syai'un minal alami qadiman, lakana dzalika syai' wajib wujud la yaqbalu adam. Falau kana syai'un minal alami qadiman lakana zalika syai'u wajib, lakana zalika syai'u itu wajibul wujudi, lakana zalika syai'u wujubal wujud la yaqbalul adam asla sabiqan wala lahiqan. Andai kata nalah sesuatu daripada alam itu qadim, inah Allah lain alam adu. Nasabah mentang daripada alam yang kadim, urang lemah binatang bakai alam tanah bataya sangkira sabah daripada leleng alam nan yang kadim, artinya digi pun kena hana hidu hana yu gelomna sumuna lah demikian barang tersebut itu wajib wujud. Tetapi barang tersebut hana musabah pinyang naji hana hidu hana likoji, maka babaranyan hana mesti wajibna. Pu mana wajib wujud la yaqbalul adam aslan. Han sagai jenna Adam pun kan jenna Adam, jenna Adam sabiqan dan jenna Adam lahiqan. Yang mana Adam saya macam mana ko? Adam qablu, Adam ba'du, Adam halu ko. Pupunya Adam ko nan. Ba Allah Taala hana sifat hana. Pajan sifat hana badwa hana ni. Hana yu gelamna hana. Hana ba ujungna hana dengan na ya nya hayat ni dan aku hana yu gelamna de hana ba ujungna de hana dengan na baik pu bicara ba mangan aku itu sabah aku sirau ru ba Allah Taala wajib ilmu wajib barib na ilmu ba Tuhan putranya hana bangai dah hana ba Tuhan bangai yu gelam carang hana bangai ba ujung carang hana bangai tengah carang yang bahana itu nyot tengah yu dalam carang na bangai ni ba ujung carang na bangai itu tengah carang bangai tengah carang bangai ni tengah carang bangai ni tengah terpegat penjelasannya kan cepat yang terpegat penjelasannya yang tinggal tersekai ni yang jenis terpegang yang dengannya ada menakan kita terpegang ni je ke handa put tengahnya nak ingat je ni tengah ada pegahnya nak ingat ada monopol tu. Yang kena bangai tu. Yang bangai dengan jalan tu. Dia Allah Taala tengah nak pegah wujud hana dengan nak pegah nyauro tadi ada yang kali kuah tuan mulai pun sampai dengan dia tu. Yang ke hana hidup bangai sehingga cara. Tak ada bangai ni. Sejak Adam tengah wujud haidan. Bukan tempat Adam wujud tu. Itanya tengah wujud na Adam tu. Ada dekat alif lam mim. Tengah dekat alif hana lam, hana mim. Ada coba lam, hana alif, hana mim. Ada coba mim, hana alif, hana lam.
Menyona mana bangai niku. Walaupun kan boleh. Dan kita kan boleh. Mustahil ba Allah Taala jahlun wa ma fi ma'nahu kana niku. Kan jahil, hi jahil kana niku. Mustahil ba Allah Taala itu cara iaitu dan mana yang kira-kira bak wajib ba Tuhan cara mustahil bangai dan barang yang mana bangai niku. Mana barang bangai bakri. Iban hukum nuku ayat Quran yang berdalil wajib sembahyang akra. Aqimus salah. Ini bangai ke niku. Karena tidak kena berdepu mana berkatanya. Jadi bandung urang jiat kitab jiat hukum bangai niku karena jiatnya nada salah. Nyan fi mana bangai niku. Allah Taala jiat nada salah niku. Apa nada salah? Tapi siapa yang buat pun jiat. Itulah sifat. Ada coba katanya menyona pi yang hana bangai niku. Tetapi tetap hanya tak keun hana bangai. Kira orang lebih ilham dari Allah dalam tengah jiat itu. Nyo bangai menyana na ilqa Allah dan na yu ilmu laduni ana je je betul je kan kananya je kan nabi Tuhan aku sama macam tu je nabi Tuhan kalau langsung je nabi Tuhan pun itu punya lambang yangขึ้น makam taraki dari bawah kata punya makam tinggi makam tansili dari atas muyung nunggu dari atas muyung nunggu biasa makam wadi tansil makam katanya taraki muyung ewatu murno demu urang je tansil niku men pakan urang je pakan katanya niku pada dong sep mangat pupuk nyom menyom tiga hai thun je menyom tiga di thun pakai thun niku yo galau na putre kalau na buat pondasi thun di tuan kan nyan galau na putre nyang kuringan pondasi kan buat nyokah lemu jong tiga barang aman tu. Katanya mau. Kenapa tiga? Ya, dah dulu pegang Tuhan baca jarang. Kau jarang tiga. Kau hai thun aku. Hai thun hai dah terima jarang tiga. Dan yang kedua hai thun. Hai thun kalau jadi orang limang thun buat itu dua orang aku buat aja. Hai thun je tu. Mantah yang God yang tergantung Allah. Pun yuk tiga dub ataupun apa baca tu. Jarang Allah pada jom. Tidak orang lagi tiga je tidak orang ke putron. Tajuk antara dengan putron kurang yang orang niku. Mesti dia demo dua niku. Bahasa mana niku. Tidak murid jarang kan. Tidak nabi murid bangai niku. Gede semua buat murid dia murid jarang balik bangai niku. Hai wa purnoka di mangga dah begah ni pun. Guna ni jarang ke purno niku. Nang yang mana niku? Kayaknya kalau masih pula yang pernah ni yang rasa kan kayak kepala sekolah ni. Guru-guru biasanya nak kelak ini tu. Buat pegang hati. Menai bakat dah bagai kan tu. Sifat dia putih hanya mian. Semacam tu semua buat tapi gede saja ni tu. Semua buat raya ni tu. Nyaminya ni tu. Tanya betul, luar betul ni. Ujung putra ni. Nya semua buat ikhlas nahi ko nya kalau jalan semua buat mali ni tu. Kerja ikhlas pun dia ada buat. Dia tapi hai dah dua jam dengan kendak galak tu. Gede ni ko. Yang dosen balik sekolah raya you ngajar punya SD ITM ni ko. Pandai galak dia wajib pegang rumus tren kali tulis jauh dah tu. Dia menang pegang anak agak cara agaknya ni ko. Kalau lagi guru awal lata agak dia. Dia ni bawa ni ko. Padahal kan agak cara ni agaknya. Ilmu agaknya cocok dengan dia ni ko. Sudah. Kemudian inilah dia dapat bakri. Maka pekan mana karena makna buno menyopi hana mahajat karena syai'u minal alam kadiman la kana zalika syai' wajib wujud. Han diterima Adam. Baik Adam yang diterima nyan kira-kira aslan hanjatna Adam atau hai terima Adam sabiqan yuglabna dan haji terima Adam kira-kira alam kira-kira Adam yang sedangna. Wa idza kana la yaqbalul Adam lam yaftaqir ila mukhassisin. Andai kata dia alam tersebut wa idza kana la yaqbalul Adam, apabila memang adalah zat Allah Taala ataupun benda kadim hai terima Adam, dia hanya mahajat dia kepada mukhassis, hanya mahajat kepada orang yang pejut. Hanya mahajat kepada orang pejut kaifa
wa kullu ma siwahu ta'ala muftaqir ilaihi. Padahal ubina barang mendum hajat kepada Allah Ta'ala dinam hajat ghayatul iftiqar. Kan hajat sekadar nan. Pakrikit menghajat sabi-sabi untuk na menghajat benar, antara na menghajat atau na. Nyo kira rengkut iftiqar ilahi ghayatul iftiqar. Ketamah tu makna ghayatul iftiqari ibtidaan wa dawama. Ibtidaan wa dawama nyo adalah nebuh makna kira-kira makna ghayatul iftiqar. Hana piyuh-piyuh abih berat menghajat. Kiban makna abih berat menghajat ibtidaan wa dawaman. Untuk na menghajat ke Tuhan, antara na menghajat ke Tuhan. Dinanya untuk na menghajat dan na dah nak lebih yeun aku. Untuk na mentang antara na dah nak nya lebih yeun aku. Untuk na mentang dengan jaran tagap aku. Nya bagai kali. Ada lepas dah mentang. Nak kan mana boleh dia. Oh ayo dan aku. Tetapi kita nyong Allah Taala hiji mana aku. Pakan karena nya tele gentai kan nyong la motor le urang kampungnya, motornya ime ayu gede nyu sejarah lahir. Jadi nyong terlibat terminal tak kan aku. Tapi menyo Allah Taala ke posisi dro ke posisi anda. Le nabi rezeki baik dijaga di dalam negeri. Mesti ini itu aku. Ya kena beda dengan nyong nang. Le ne pudep begini ada Allah Taala baik dijaga tu hudanya mesti negeri. Jadi anjur. Sehingga ada kata musiat mentang pulang ke rawat tu. Sungguh. Kena tiada. Nah tiada. Nabi Musa tiada sampai salah dulu. Di nagot, di nabrat dijaga kamu alam di dalam negeri. Hana pri detik jaga Musa. Musiat hana. Hana hati ni kon anakku. Kiban de pelemah contoh badong saya kira-kira bagai dia mengeliakai tu kan. Sampai terlalu Nabi Musa menyuruh telah ingat dulu. Ni wajib di Allah Taala Musa nyaman hingga Musa lewro puasa titiuro. Puasa. Dia denganku. Ada malam bagai malam dang. Lom wajib urau puasa malam dang maiklah ia apa. Kepun nangku long yuat ro ke tanya kepun. Urau puasa malam anak maiklah ia. Ka bengah Musa, ka bengah nangku. Mentang kita. Hingga puasa malam kedua malam. Urau keleh puasa malam keleh dia kata, bak ujung malam keleh tung reklah. Ajaran. Yen potang sa belah dan ku kare ajaran. Pajar beo tio tetuau jaga. Beo tio kare lah. Yen beo tio kare belah dia malam. Banyak tio long mesti at mentang maghrib ni. Ikah baru dia malam. Banyak tio long mesti at mentang kena jaga alam ke ban. Kau pom dan ku. Kan katanya hana rate punonya itu melakai kan. Bahasa Nabi kan mana menurutku? Nabi Ibrahim kaifatu hil mauta. Kibana pudek binatang mati nangku. Pun yang awalam tumin hang mati. Lo poteh nangku tapi kalau yang bal lihat ma inna qalbi ni arate ni. Kan poye kacau binatang ka kokoh ka tahon ni ka heuy semua dah hunna nangku. Ceu sia manoi tempat sia kameng ni. Menghoi pelap-pelap kajek mana? Oh sanggup nyot aku mengatakan. Jadi menang ke Allah Subhanahu Wa Taala yang menyangkut dengan kedanya di sini. Putar yang menyangkut yang bahwa menyokongkan Allah Taala nanya hana majat mati krepi tetapi belum hajat ibtidaan wa dawaman. Muslimin hanya nak boleh kedanya aku. Menang muslimin hanya nak boleh bakri. Fa wajaba idzan al hudus li kulli ma siwa jalla wa azza. Maka wadahnya menemulah kesimpulan hudus di kulli maswa. Dia artinya kan Allah bandung baharu, menyambandung baharu menghajat kepada yang baharu, menyokam hajat kepada yang baharu. Soalnya pujat urang yang baurunyan hana baharu, yang hana baharu pada Allah Taala. Akhirnya menghajatlah manusia itu kepada Allah. Walaupunlah kita gekoh depu. Hajat ke Allah, maka orang hajat kepada Allah. Padahal gekok. Menyampai gekok entah panjang suara kita. Pakan na urang, naya, pakan naya, nane, pakan nane. Si panjang tu. Si panjang tu bukan na urang mentang kadang-kadang saya terbaik kita baru terus tujuan tu. Nai urang, naya, pakan naya bukan Tuhan. Oh gekok. Jadi sama dengan pakan na urang pernah. Padahal secara nyata setiap barang yang na dilikojih na penyebabna. Han ke khun yang kurang pernah. Ikah dah yu kedih ke Allah Taala.
antara kaji-kaji adalah makna ijad, iaitu pemana ikhraju syai'i minal adam. Perbit sesuatu yang hana dari posisi hana ke kena. Pinah sifat hana, pedih sifat na. Itu ijad. Soalnya pinah sifat hana, pejut dan pedih sifat na itu. Singkat antara adalah berangkat asal baik barang terpinah bagop na bagna nyaw nang. Wata kena pinah hana nyak loh na bagna nyaw na sifat hana. Na sifat hana hai. Pakat dah mai terpinah sifat hana bagop. Hana hidup. Hana dia sifat hana bagna nyaw nang ko. Menyana dia nyaw ujung pakat Allah Taala di pegadahana di Tuhan bak sabah buat dengan cau dengan na. Di pegadah bangai dengan cau dengan cara. Di pegadah gatin dengan cau dengan kaya. Di pegadah hana dengan cau dengan na. Pakan bak Tuhan hana sipu hana. Ha gaman kan? Karena badan yang hana sipu hana maka di pegadah hana bagau. Yenan bak nanyo pinah sipu hana dan pegadah hana bagau. Mungkin pegadah dengan bagau bawai na bawai na berawan. Kai di mula kai hukum yang mana? Akai kai dengan mana? Nyonan itulah itu yang kita kena buatnya. Hukum dua, hukum nakli dan kira-kira hukum akli. Hukum nakli disebut, hukum akli diisbat masyarakat. Pakai enggak pakai hukum akal, nya itu mengena barang yang kena. Kepul ke hukum dari nakli ayat Quran, nya intena nu. Nyonan Tuhan nah, kau pegang tahu. Tuhan tiga, kau pegang tahu. Itu mung tiga. Tuhan tiga, itu mung tiga. Nyo kau yang hukum akli. Yang ini hukum akli bukan untuk sebut, tetapi hukum akli diisbat masyarakat. Kajian kan? Aduh, bapak baik tu bahasa, kayu kadu.